Hadis macam. Yes. Lagi. B. Perasaan hari ni B. Tu alhamdulillah cuaca elok, budak dapat main-main, kita dapat main buayan. Itulah. Alhamdulillah lah. So asal saya asyik bagi diorang sekolah. Tapi saya tak bawa diorang lari-lari macam ni kan. Tapi kan cuma saya terfikirlah kalau boleh kita macam mana nak belajar lebih untuk bagi diorang ni macam more towards Quran, ikut sunnah. Rasa Wah, tak? kita pun nasib busy kerja, cek duit je. Dah lama tak brush our parenting skill kan. Parenting skill dan kita punya marriage pun macam kadang-kadang kita pun tak terlupa nak revise balik macam intention kita kahwin. Macam mana you nak kendalikan rumah tangga ni kan? Yeah. You rasa ada apa-apa ke kita nak buat? I think ada my friend cakap ada program tahu daripada kerabat hari Seminggu ni. I tahu kerabat 3.0 tu Betul tu. Okey. I tahu. Dekat pustaka Raja Tun Uda Shah Alam. Dekat je Shah Alam ni. 19 Ogos jam 9 hingga 2 petang. Apa kata kita ajak juga kawan-kawan kita? Tapi kena register dulu. Okey, jangan lupa register kerabat 3.0 Abang aku sudah sisa. Dekat Shah Alam. 9 hingga 2 petang di Shah Alam. Di sana. Abang. Assalamualaikum.